Kondisi darah jelita berselendang dan terbayar, sepadan dengan pemuda tampan dan tega orangnya. Di pagi hari mulia kunjungi sana saudara. Perempuan ni akan tengok. Oh. Tengok sikit je lagi tu. Tahu kan? Selamat Raya. Selamat Raya. Alah tak payahlah ni. Tak ada lah apa. Ingat nanti you keluar, you kena besar sikit lah sebab you rapat sangat. Oh, tak ada. Cepat. You orang tetamu pertama. Ya tak? Ah. Dah dulu. Jangan langgar hali aku. Hai. Salam. Tak sempat nak guide kau untuk parking kat luar. Kenapa keluar ni? Tak apa, boleh je. Boleh. Boleh je. Tak, lepas ni ada seorang lagi, satu dia tak ramai. Alamak, cuci Boleh lah lepas ni sambung ke Kajang. Nak kena potong dengan rumah. Nak banyak nak rumah nak membasuh lagi. Cepat. Tak pakai tanjak lah, aku tak cakap. Aku mesti pakai tajak. Alamak. Ingatkan nak tukar breakup. Nak tukar roguelite. VIP. Basah. Wait. Cepat. Wait. Salam. Raya. Rendang? Kita orang tak ada rendang. Order rendang. Tak cakap. Tapi aku mana ada rendang aku, tapi ayam merah je. Tiga orang je. Si Miss Lee, Lia dengan Faris. Ni? Faris yang YouTuber tu, kawan aku tu yang bawa Harley tu. Oh ni? Tiga orang je yang datang. Aku ajak satu dia MI department. Kecuali Melvin dengan tu lah. Semua yang technician dia. Tapi dah balik lah. Dia pukul 12.30 sampai. Aku cakap dia ni, aku tak siap buat apa-apa. Ya? Masa aku tak mandi lagi lah. Aduh. Oh, Adik bagi mama. Duduk. Nak air. Mana tu?